4 kesalahan komunikasi yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dan kesilapan ini akan membuatkan kita kehilangan mata di mata orang lain. Kesilapan pertama ialah orang yang suka bercakap tentang teori kosong. Mereka yang bercakap tentang teori kosong seperti apa? Maksudnya, bila kita curhat sesuatu kepada orang yang bertentangan, orang ini tidak faham cerita kita, tetapi mereka hanya mengada-adakan teori dan moral di internet dan mereka menyuruh kita mengulang seperti mesin. Ini membuatkan kita berasa sangat tidak selesa dan merasakan mereka tidak menghormati dan mereka tidak memahami cerita kita, dan ini menyebabkan kita semakin jauh dari orang tersebut. Kesilapan kedua ialah suka menjadi guru kepada orang lain. Suka memberi nasihat tanpa disuruh. Apabila kita menceritakan masalah kita kepada orang yang bertentangan, kadang-kadang kita hanya mahu curhat untuk berasa lebih baik dan itu membuatkan kita berasa sangat tidak selesa kerana kita hanya mahu curhat. Dan kesilapan ketiga ialah sentiasa menyanggah orang lain. Apa sahaja yang kita katakan, mereka akan mencari jalan untuk menentangnya, untuk menyangkalnya. Walaupun mereka tidak mengalami perkara yang sama seperti yang kita alami, mereka sentiasa bersedia untuk menyangkal apa sahaja yang kita katakan, yang membuatkan kita berasa sangat jengkel dan kita tidak mahu menghubungi orang itu lagi. Kesilapan keempat ialah kesilapan sentiasa menukar topik kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, apabila kita menceritakan kisah kita kepada mereka, mereka tidak bercakap tentang kisah kita tetapi mereka mula mengubahnya kepada diri mereka sendiri. Dan itu adalah 4 kesilapan komunikasi biasa yang sering dihadapi dalam komunikasi. Dan kesilapan ini, sama ada disengajakan atau tidak, kita mungkin telah melakukannya, bukan? Dan jika anda melakukan salah satu daripada kesilapan tersebut dan ingin mengubah diri anda, ubah cara anda bercakap untuk menuju ke arah hubungan yang lebih baik dan sihat, saya akan memperkenalkan buku ini kepada anda. Buku Turning Communication into Strength mempunyai tajuk yang sangat bagus. Sila klik pada pautan di sebelah kiri untuk memesan.